Geng, korang suka memancing ataupun suka camping ataupun suka buat aktiviti tengah-tengah malam, tempat yang gelap, inilah dia, korang kena beli satu headlight yang sangat berguna untuk korang ni. Ada beberapa mode. Jom kita tengok luaran dulu. Ada indicator bateri, ada sensor, ada 3 lampu. Lampu ni, lampu utama dia boleh zoom in, zoom out. Boleh, lampu dia boleh kecil, boleh besar. Lepas tu bahagian ni boleh bergerak ke bawah. Jadi selesa lah. Korang tak perlu menunduk. Dia boleh tundukkan lampu dekat bahagian bawah. Okey. Jom kita tengok beberapa mode yang dia ada. Contoh dia, yang ini lampu utama dia, nampak? Lampu utama dia boleh pergi kecil, boleh pergi besar. Yang ini sangat jauh, boleh detect. Korang boleh tengok dekat video ni, aku dah tunjuk. Yang ini tengah malam, aku tunjuk kawasan ni memang gelap. Lepas tu aku tunjuk sekitar-sekitar ni. Korang boleh tengok. Lepas tu geng, lepas tu jom kita tengok mode yang pertama, lampu ni. Kedua, dia akan malap sedikit. Ketiga, lampu kiri kanan ni akan hidup geng. Lampu kiri kanan ni untuk kawasan berdekatan lah. Dia akan terang. Lepas tu korang tekan lagi, dia akan mode berkelip-kelip macam gini. Tekan lagi sekali, lampu utama ni akan jadi kuning sedikit. Pun sama, boleh turun naik, boleh zoom in, zoom out. Tekan lagi, dia malap sedikit. Lepas tu tekan lagi sekali, lampu kiri kanan hidup dan juga lampu utama hidup. Ni indikator bateri dia. Okey. Selepas tu ada lagi satu mode untuk sensor geng. Jadi kalau korang tengah mancing apa kan, setiap kali nak on kan, korang tekan memang malas lah kan. Korang kena tekan sekali, tekan